Dia kalau atas jalan benda gini. Kalau macam Honda biasa tau, kereta-kereta baru tau. Dia kalau macam atas jalan, dia orang paling lah ke. Nampak. Dia jarang-jarang ada lah. Hari ni kita jalan-jalan, kita tengok event kereta klasik. Ni Volkswagen Kombi. Okey. So kereta biru ni. Ni grand prize. Hadiah cabutan tu. Gila bak hang. Ni siapa boleh ni memang nala. Okey, tengok dalam sikit. Oh tu banyak rupanya hadiah. Pemenang cabutan bertuah package percutian. Tapi kalau boleh hak ni tak tidur malang. Dalam banyak-banyak aku kenang. Mana tadi lah hak no. Mana biru. Bijak berkerak tu. Santai-santai. Kena adjust ni. Duit stok auto banyak duit stok auto. Ni beli ni apa sting? Kenapa maksudnya T-box? Gelak rasa tu dengan tu lawa. Warna dia lawa. Low and slow. Nombor pelik mahal dah. Ni ada jual barang-barang antik. Jual ke? Jika tu apa yang ujung sekali? Yang ujung tu 4.5. 400 Ni basikal. 400.5. Tengok design kombi ni. Oi. Nampak dia belanja tarik. Buat bank gini enjoy tau. Sedap. Dia kalau atas jalan benda gini. Kalau macam Honda biasa tau, kereta-kereta baru tau. Dia kalau macam atas jalan, dia orang paling lah ke. Nampak. Dia jarang-jarang ada lah. Kawan ni tu dia ni sekolah. Dia panggil apa? Original apa panggil? Dia. Dia kekalkan original lah. Dia kalau bank gini kau nampak buruk kau mahal. Kau bijak apa? Motor tinggi molek. Ni racing ni. Ya, satu amal ke. Tengok orang ambil gambar dekat padlock. Mari jauh-jauh wajib boh duk skeping gambar sini. Oh tengok tu. Oh. Jom kita tengok. Supporter. Oh, duk ingat Malaysia saja. Celaka aku. Tengok oh. Empat negara. Dok barang ah. Sayang. Ada ni tak? Tinggal jejak kamu sini. Kita rasmi. Rasmi. Tak mana? Pucu lah. Kasut pucu nampak hijau kan? Bodohnya tulisan aku. Sahawasya. Nampak? Subscribe guys. Salam dari Kota Kinabalu. Kami ada biji-biji kombi di KK. Siapa mahu sewa sila hubungi Jaya Media KK. Dan di Wak Marketing. Ni aku nak review, aku dah tahu benda. Tapi awak tahu Volkswagen lah kombi. Ni jenama jenis benda. Split Split kenapa ni? Split dia tak salah aku harga market tinggi tapi tak tahu. Harga yang mahal setahu aku sebab dia ada berapa hotel je kan kat Malaysia. Split window kenapa dipanggil? Ada enjin tak ni dot ni kosong. Besar weh. Nampak luar kecil je. Kosong. Wah, roll belakang. Ni. Jahat. Belah kanan je punya ni. Ni belah kiri.
Kilap berair. Suasana nampak suasana. So korang esok ada, esok ngelusa aku rasa. Hang, siapa hak tau? Siapa hak? Oh dahsyat. Yang bawah sini. Oh, yang nak ambil gambar dengan kereta-kereta klasik ni boleh mari. Parking sini. Apa view dia bang? Kampung sini tidur sini. View dia. Awak tidur sini dah pasal kemah lah ke? Memang tidur sini je. Nak air kopi, baca kopi lah bang. Oh ni, dia panggil apa? Motor home. Beliau tu asing. Oh tu nampak oh. Oh, siap ada bilik lagi oh. So hari ni Jumaat. Dok terlalu ramai lagi. Esok confirm. Esok Sabtu confirm ramai.